Okey. Okey. Baik. Notebook LM ni, dia produk under Google. Kalau you subscribe je benda, you akan dapat. Dan benda ni dia sangat impresif dan dia sangat berguna untuk you punya presentation dan sebagainya lah. Nanti saya akan kongsikan. Daripada feedback yang lepas-lepas kan, yang lepas-lepas. Satu je. Siri yang pertama tu, memang betul kita nak cover on social media. Tetapi bila saya kongsikan tentang the tools of AI punya usage ni, diorang boleh guna banyak untuk diorang proses kerja-kerja lain kat belakang, documentation, report, presentation dan sebagainya. Tetapi saya akan kongsikan jugalah the fundamental untuk social media tu. Bila kita faham pasal benda tu, baru kita boleh susun gerak kerja. Sebab saya faham, bila kita nak buat sesuatu posting dekat social media ni, isu dia adalah approval. Kan? Nak tunggu approval satu hal. Benda ni dah viral lah, orang dah hantam lah apa semua, tapi macam mana kita nak cepatkan benda tu? Nanti saya akan kongsikan juga tentang workflow untuk buat konten, susun content bank, planning dan sebagainya. Jadi sebelum kita nak buat konten tu, kita dapat approval dulu. Tetapi bila kita nak submit for approval tu, kita janganlah hantar satu konten saja, kita terus hantar banyak. Tak apa, nanti saya akan kongsikan.